Kau jangan kaku Kenapa langgar kau? Ha? Sekali lagi aku dengar kau fitnah aku depan mak bapak Dania. Kenapa langgar? Kau ni memang tak guna kan? Bila masa aku bagi tahu bapak Daniel pasal kau? Habis tu kau pergi rumah dia buat apa? Ha? Kau jumpa mak bapak dia buat apa? Kau mengumpat pasal aku? Kau ni mabuk. Ha? Mabuk. Memang tiap-tiap pagi aku pergi rumah dia, ambil dia kalau kau tak sempat ambil dia kan? Kau tahu tak? Rumah Dania sekarang ni kosong. Pintu semua kunci. Kau tahu kenapa? Aku rasa parents dia pun bawa dia pergi overseas. Sebab apa? Sebab tak nak dapat malu anak dia pregnant kan anak lelaki tak guna macam kau. Dah berambus pergi overseas. Bagus. Bagus lah tu pergi overseas. Ada kacau aku kat sini. Kau dengar sini perempuan Apa yang berlaku seterusnya terpulang kepada anda. Elevate. Layari pautan di profil.